Unboxing iPhone seharga motor. Disebabkan phone lama Aish full storage, jadi Aish decide nak beli phone baru. And of course, gift dia lagi besar. Yang ini Aish ambil 2TB. So, jom kita buat ASMR. Sumpah nervous weh. 1, 2, 3. Lama gila. Aish pilih colour ni sebab nampak estetik. Sumpah tak sangka boleh beli iPhone ni. Okay, jom kita try on. How? Hello. Comel lah. Nampak estetik. Oh, dia kena set up dulu baru boleh guna. Okay, nanti kita set up. So, dalam kotak dapat kabel sahaja. So sad. Dulu waktu zaman iPhone berapa tah? Dia siap bagi kepala charger, siap bagi earphone lagi. Sekarang tinggal kabel je. Nanti mesti ada yang tanya kenapa beli phone baru, phone lama kenapa? So phone lama yang Aish tengah record ni Aish akan jual. And Aish pun dah jumpa pembelinya. Thank you so much sebab beli phone lama Aish. And Aish beli phone baru sebab Aish nak lebih semangat untuk berkonten lepas ni. Aish nak buat banyak video untuk korang. And awal bulan depan Aish akan pergi travel. Include Aish bagi negara tu ada 4 musim. And sekarang ni musim sejuk. Nanti Aish akan bawa korang jalan-jalan. Aish akan bawa vlog banyak-banyak kat korang. Nanti kita main salji sama-sama. Macam-macam konten Aish akan buat lepas ni insyaAllah. By the way, thank you korang sebab sentiasa support Aish. Love korang. Oh, by the way, travel kali ni ramai tak kawan-kawan Aish ikut? Korang mesti kena siapa? Cuba komen. And jangan lupa follow TikTok Aish. Bye!